Okey, aku nak share satu benda yang betul-betul buat aku teruja sekarang ni. Sebab siapa yang kenal aku mesti tahu aku dah bertahun struggle dengan jeragat. Tompok-tompok gelap dekat pipi ni kalau keluar rumah sikit je, boom! Makin ketara, dah macam peta dunia. Aku dah try macam-macam, dari krim sapu, serum, sampailah produk mahal. Tapi semua bagi kesan sementara je. Sampailah aku kenal dengan Nadi Putri ni. Nama pun dah lembut je kan, tapi power ya. Apa yang buat aku tertarik, dia bukan produk sapu, ni suplemen. Maksudnya kita rawat dari dalam. Sebab jeragat ni bukan sekadar kat luar kulit. Dia datang dari hormon, sinaran UV, umur, semua tu. Yang bestnya, bahan dia semua natural. White tomato, bantu cerahkan kulit secara semula jadi. Produk ni kaya dengan vitamin C, tinggi gila. Licorice, kunyit, daun pegaga, semua herba yang memang elok untuk cerahkan kulit dan rawat pigmentasi. Aku dah amal dalam sebulan lebih dan Alhamdulillah aku perasan tona kulit aku makin sekata. Tompok-tompok jeragat tu pun mula pudar. Bukan hilang terus tapi dia makin blended dengan kulit. Kulit pun rasa lembap, tak kering macam dulu, tak menggelupas dah. Kalau korang ada masalah jeragat, especially lepas bersalin ke, sebab hormon ke, atau duduk tempat panas, serius aku recommend try. Harga pun sangat mampu milik, RM69.99 je. Murah gila kalau nak banding dengan rawatan laser yang cecah beratus. Ambil satu kapsul sehari lepas makan, simple. Tapi konsisten. Ingat ni bukan magic pill. Dia ambil masa tapi hasil dia insya-Allah lebih selamat and tahan lama. Ingat jeragat lari kulit berseri? And yes, that's what I'm aiming for. Nak tahu lebih lanjut, korang boleh klik kat link aku letak kat caption. Kalau ada apa-apa nak tanya, drop kat komen, okay? Okay, sampai sini dulu. Bye korang. Jangan lupa minum air cukup, pakai sunscreen and jaga kulit dari dalam, okay?